Apa dah jadi? Program ni tak jadi ke? Ada masa berat akan berhenti turun. Masa ni ramai akan tanya, apa dah jadi? Program ni tak jadi ke? Sebenarnya bukan itu masalahnya. Kadang-kadang badan kita yang tengah menyesuaikan diri. Macam patient ni, berat dia lama tak turun-turun. Apa yang dah jadi? Kadang-kadang bukan badan kita yang degil, tapi kita yang lupa untuk ubah lifestyle. Ada yang terlalu jadi dependent dengan rawatan sahaja, tapi lupa akan ubah cara hidup. Sebagai contoh, gula minum jarum, tapi pemakanan tetap sama, masih makan yang manis-manis. Sebab tu, kita akan semak semula cara pemakanan. Daripada yang tinggi karbohidrat, pilihlah yang kurang karbohidrat. Yang kedua, minuman. Daripada susu full cream, pilih kepada yang plant-based. Yang ketiga, jaga waktu tidur dan kurangkan stres. Yang keempat, tingkatkan aktiviti fizikal dalam kehidupan seharian. Bila dah dapatkan rawatan, ubah cara hidup, badan dah adjust semula, sedikit demi sedikit berat badan akan turun semula. So, bila berat badan stuck tak turun-turun, jangan panik, jangan risau. Itu semuanya adalah satu proses untuk ke arah penurunan berat badan yang lebih selamat dan konsisten. So, jangan sesekali putus asa tau. Jom kami bantu anda untuk penurunan berat badan yang lebih sihat dan konsisten.